Mesti konsistensi gaya dan mesej di semua platform. Kalau tuan-puan buat satu video, sama aja. Platform ini pun tuan-puan letak video tu, platform ini pun tuan-puan letak video yang sama. Jadi semua orang nampak tuan-puan ada gaya dan mesej yang sama untuk semua platform. Jadi setiap kali audien nampak tuan-puan, mereka akan lebih yakin untuk follow. Tuan-puan nak grow account, tapi tuan-puan tidak buat konten. So itu adalah salah satu masalah tuan-puan lah. Masalah tuan-puan tak buat konten, nanti kita akan bincangkan kemudian. So setiap kali audien nampak tuan-puan, mereka akan yakin tuan-puan. Tuan-puan hari-hari posting, tuan-puan hari-hari posting. Ibnu Basri lagi, Ibnu Basri lagi, Ibnu Basri lagi. Lama-lama orang tengok, apa benda yang dia nak borak pasal ni. Lepas tu dia akan dengar sampai habis. Rupa-rupanya Ibnu Basri dia sedang berkongsi tentang konten digital marketing. Lama-lama orang akan tanya, Ibnu Basri ni dia ada produk apa? Ibnu Basri ni dia buat website. Lepas tu lama-lama orang kalau ada keperluan untuk membina website ataupun bina personal branding ataupun nak mencari tahu tentang digital marketing, orang akan cari Ibnu Basri. So setiap kali audien nampak Ibnu Basri, orang akan percaya. Ini adalah salah satu contoh. Jangan lupa like, komen dan share untuk video seterusnya. Penyeng.